sebagai sebuah kerajaan yang berjiwa rakyat, di mana KPKT sentiasa kita mengamalkan dasar open heart, open mind and open door. Sebab itu saya selalu mengalu-alukan semua pandangan yang benas, teguran yang konstruktif akan diambil kira apabila kita melakar apa-apa akta ataupun undang-undang. Kerana niat kita, nawaitu kita adalah suci dan murni. Okey, akta PSB itu objektifnya adalah untuk membantu rakyat, khususnya warga penduduk di rumah-rumah flat yang daif dan usang. Saya mendengar dan we are ready and willing to listen. So saya mengalu-alukan pandangan sama ada dari UMNO ataupun pembangkang. So yang penting dia adalah pandangan yang benas, bukan politik yang membinasa. Kita nak politik yang membina. Apa-apa pandangan yang baik akan kita sambut dengan hati yang terbuka. Tak jadi isu pun. Okay, sebab itu saya harap selepas convention ini, saya telah arahkan plan Malaysia, kita akan kaji sama ada pandangan itu adalah praktikal dan sekiranya memang adalah satu pandangan yang baik, akan saya buat pindaan kepada akta masuk ke parlimen supaya kita dapat menjayakan misi murni ini. Itu saja. Alright? Thank you. Tak jadi bentang Oktober ni lah. Tak jadi bentang kali. Itu kita terpulang kepada jadual parlimen, di mana memang pun kita jadual parlimen kali ini kita memberikan keutamaan kepada pembentangan belanjawan pada hari Jumaat akan datang. So next week from Monday onwards, the main focus is budget 2026. Alright, so urusan kerajaan lain itu kita boleh selepas budget, no issue. So in fact we welcome the room and the time, so that saya ada lebih masa untuk kaji pandangan daripada convention semalam. So it's good, I'm happy to see that. Alright.